Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Okey murid-murid, jadi kita akan teruskan PDP kita dengan kita masuk dalam buku teks, isi kandungan dalam buku teks kita. So, jadi tadi kita dah tengok video tentang rasuah. Pandai. So jadi topik kita hari ini adalah, cuba baca semua. Masyarakat maju tanpa rasuah. Okey, so jadi kita tengok hadis larangan rasuah. Kenapa kita tak boleh buat rasuah ni? Nanti Ustazah akan ceritakan, okey? Okey. Jadi sebelum tu kita akan dengar dulu audio tentang bacaan hadis. Dengar elok tau, nanti Ustazah nak suruh korang pula yang bacakan. Boleh? Boleh. Okey. Sekejap ya. عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والمنصور. رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن أولي تنقل الرسول. حديث رواية الترمذي. Okey. So jadi Ustazah akan bacakan sekali lagi, okey? Macam mana cara sebutan satu-satu, okey? Dengar elok-elok Ustazah dan awak semua ikut Ustazah baca, boleh? Boleh. An Abdullah ibni Amr An Abdillah ibni Amr radhiyallahu anhuma qala radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. ar-rashi wal murtashi. Okey, yang bermaksud daripada Abdullah ibn Amr daripada Abdullah ibnu Amr telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemberi dan penerima rasuah. pemberi dan penerima rasuah. Okey, jadi Ustazah nak minta kumpulan ni dulu dah baca hadis dia dulu. Baca matan hadis dia, boleh? Boleh. Okey, 1, 2, 3. An Abdillah ibni Amr radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Alah, tak semangat lah. Okey, sekali lagi Ustazah nak. Kena semangat, okey? Okey, sekali lagi. Baca. An Abdillah ibni Amr radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Okey, maksudnya? Maksudnya daripada Abdullah ibni Amr telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemberi dan penerima rasuah. Pandai. Daripada hadis ni riwayat daripada Tirmizi. Ya, betul. Okey, jadi Ustazah nak kumpulan sana pula. Baca dengan semangat ya. Okey, baca matan hadis dia. 1, 2, 3. An Abdillah ibni Alah, slow lah. Kuat lagi. Kena lawan kumpulan ni, kena lawan. Mana hati dia 3 orang. Tak apalah, semangat tu. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. An Abdillah ibni Amr radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Maksudnya daripada Abdullah ibni Amr telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemberi dan penerima rasuah. Pandai. Bagi tepukan semua. Jadi Ustazah akan pilih 2 orang. Dia kena baca secara individu.
dulu. Boleh ke? Boleh. Siapa nak volunteer? Saya. Okey, Hafsah. Baca. Nak baca yang mana Ustazah? Baca bahasa Arab dia dulu. Okey. Okey. 1, 2, mula. An Abdillahi bin Amrin radhiyallahu anhu ma qala Ya. la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Pandai Hafsah. Okey. Maksud dia Hafsah, baca maksud dia. Maksudnya daripada Abdullah bin Amru Ya. telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya. telah melaknat pemberi dan penerima rasuah. Ya, pandai. Okey, Ustazah nak seorang lagi. Siapa nak? Siapa nak? Ya, okey Zahra. Okey, baca dalam bahasa Arab dia. An Abdillah ibni Amrin radhiyallahu anhuma qala Ya. la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Ya. Maksudnya daripada Abdullah bin Amr telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemberi dan penerima rasuah. Ya, pandai. Okey, semua riwayat dan ya, pandai. Okey, jadi untuk seterusnya Ustazah nak siapa yang pandai cuba teka. Dalam hadis ni ada dua perkataan yang penting. Apa dia yang pertama? Dalam hadis bahasa Arab dia. Apa dia? Saya teka ya Ustazah. Ya, Syazana. Saya rasa ar-rashi ke Ustazah. Pandai Syazana. Okey, Ar-Rashi. Kalau yang kedua apa pula? Anis? Al-murtashi. Ya, betul. Okey, jadi hari ni Ustazah akan explain عبد tentang الله بن عمرو رضي الله عنهما. tengok ni Ustazah highlightkan warna merah dengan warna Biru. Okey, jadi apa maksud Ar-Rashi tu? Tak tahu. Tak tahu? Habis tu Kami tak awak pernah dengar. Habis ni awak baca maksud dia ni. Oh. Tengok ni Ustazah buat. Ni warna merah dengan warna Merah. Ya, ni warna biru dengan warna Biru. Okey, so jadi tengok ni semua kat whiteboard. Okey. Nampak ke? Nampak. Okey. Ar-Rashi. Dan satu lagi. Al-murtashi. Al-Murtashi. Okey. Jadi, okey, apa maksud Ar-Rashi tadi? Pemberi. Pemberi apa? Rasuah. Ya, pemberi rasuah. Siapa tahu makna rasuah? Ambil duit orang. Wah, bijaknya. Nanti kita akan belajar, okey? Okey, nanti kita akan belajar maksud pemberi maksud rasuah tu. Okey, maksud Al-Murtashi apa? Penerima. Penerima. Okey. Okey, jadi apa maksud pemberi? Orang yang bagi. Bagi apa? Bagi duit. Rasuah tu boleh terjadi dalam pelbagai bentuk. Nanti kita akan belajar, okey? Okey, maksud pemberi kat sini dia bagi, dia ulurkan. Dia yang mengutarakan, okey? Maksud penerima dekat sini, Dia dapat. dia dapat, dia ambil. Ambil apa? Ambil rasuah. Ambil duit, ambil rasuah. Daripada siapa? Orang yang bagi. Ya, betul. Okey, jadi dah nampak dah Ar-Rashi maksud dia? Pemberi. Al-Murtashi penerima. Okey, sekarang Ustazah nak dua orang datang sini. Datang depan. Ustazah nak Wadina lah. Okey, Wadina dan Anis. Okey. Sekarang Ustazah nak awak berlakon. Awak berlakon. Jadi macam ni. Situasi dia kan. Ustazah nak tengok awak pandai tak berlakon.
Okey, situasi dia sekarang ni Wadina ketua kelas. Wadina ketua kelas. Tapi Anis nak cari ketua kelas. Wadina ada satu keinginan, dia nak ada telefon. Okey, jadi untuk lepaskan telefon, untuk lepaskan jawatan ketua kelas, Anis bagi telefon ni dekat Wadina supaya Anis dapat jadi Ketua kelas. dia ketua kelas. Okey, Sazan nak awak lakukan. Okey, cepat. Sasa boleh serahkan balik tak? Awak ni, okey, macam ni. Awak ketua kelas sekarang. Okey, Anis pelajar biasa. Tapi Anis nak jadi ketua kelas. Okey. Wadina, awak tak ada telefon. Orang kawan awak yang lain semua dia ada telefon. Anis kaya. Jadi dia pun, okey Wadina, ni nanti Ustazah lah pula yang berlakon. Tak apa. Awak buat skrip, okey? Okey. Anis pun pergi dekat Wadina nak bagi telefon supaya Wadina Dapat ketua kelas dia. tak jadi ketua kelas sebab Anis nak jadi. So Wadina kena letak jawatan. Faham? Okey, lakonkan. Tak ada bincang-bincang dulu. Tak ada. Tak ada Ustazah dah bagi dah. Seronoknya tengok kawan-kawan lain ada telefon. Nak Wadina, juga. awak jadi, saya dengar awak jadi ketua kelas. Saya memang ketua kelas. Saya nak jadi ketua kelas. Saya rasa awak tak layak jadi ketua kelas. Kalau saya bagi awak jadi ketua kelas, awak boleh bagi saya apa? Saya dengar awak jealous kawan-kawan lain ada telefon. Saya ada telefon. Betul. Awak nak tak telefon saya bagi kat awak, tapi awak bagi saya jadi ketua kelas. Boleh. Saya nak telefon awak. Lepas tu saya bagi awak jawatan ketua kelas. Tapi awak jangan bagi siapa-siapa. Boleh. Awak nanti esok awak cakap dengan cikgu. Saya nak jadi ketua kelas. Kiranya esok awak ketua kelas. Yes. Kita buat telefon. Okey, okey. Macam tu. Okey, dekat mana term rasuah tu? Bagi telefon. Telefon tapi Wadina bagi apa dekat Anis? Jawatan ketua Jawatan. kelas. Ada pemberian daripada dua pihak. Okey? Boleh faham semua? Faham. Okey. Jadi kita akan teruskan kepada kita punya pembelajaran yang seterusnya.